Hai, Assalamualaikum semua, salam sejahtera. So, sekarang ni kita nak review balik setup Night Stalker yang berlaku recently, which is pada pukul 10 malam, 29 Mei. Okay, so setup ni kalau anda lihat, ianya adalah 6 tick sahaja dia punya risk. Okay, kalau anda lihat risknya hanya 6 tick sahaja di sini. Yang mana 3923, 3917 dia punya zonnya. So, sekarang ni apa yang anda buat adalah kita akan mencari candlestick arah berlaku. Ketika ianya ada, kita akan mencari candlestick arah. Candlestick arah ni adalah candlestick yang memecahkan zon tersebut. So, sekarang ni kita pergi kepada candlestick jam 10. Jam 10 ni, walaupun market buka daripada pukul 9 sampai 11.30, tapi kita hanya akan monitor daripada pukul 10 sampai ke 10.30 sahaja. So, sekarang ni, kita pergi ke next yang berlaku, next candle, iaitu pada pukul seterusnya. So, anda boleh lihat dekat sini pada 10 suku, which is waktu tu adalah 10.20. Kita boleh nampak ada satu candlestick arah yang berlaku. Yang mana candlestick ni, ianya buka daripada dalam zon dan tutup di luar zon. Jadi, ini adalah candlestick arah. Baik, jadi sekarang ni, apa yang kita perlu lakukan adalah apabila ada candlestick arah ni, kita akan go ke arah yang sama. Tapi kat mana kita nak mulakan execution? So, kat mana kita mulakan execution, kita akan mencari entry within the zone. Which is within the zone adalah which is di lebih kurang dekat sini lah. Okay. Within the zone ataupun plus minus beberapa tick lah di luar zone. Yang ini kita akan huraikan lebih terperinci di dalam sharing session seminar kita nanti. So sekarang ni macam this case kita akan belum mencari entry di antara 5 plus 5 tick lah dekat-dekat dengan zone. So which is lebih kurang this one. Lebih kurang harga this one lah, dekat-dekat area this one. So kita akan mulakan, waktu tu kita dah mula parking sell limit lah, something like that, queue kita queue. So kita akan mulakan execution di sekitar sini, yang mana kita expectnya kita akan mula target di sini. Kita akan cuba target dekat sini ni. Okay, TP1 3897 ke ataupun TP2 3887 ke, kita nak target di sana. So sekarang ni waktu malam, tapi waktu malam ni usually at the moment, sebab pergerakan semasa ni kita tak ambil risk untuk hold sampai ke esok pagi lah. Cuma kalau ada yang masih lagi sanggup ambil risk, should be no problem. Sebab anda tahu apa nak buat jika ianya berlaku bertentangan. So, okay. So, sekarang ni kita akan cuba trade sampai ke 11 lebih, which is lebih kurang dalam 11 suku macam tu. Kita nak target di TP 3897. Okay, 3897 kita cuba target. Okay, so sekarang ni candlestick pada pukul 11.10 ni adalah pada candlestick 11 suku. Which is waktu tu adalah tinggal lagi 15 minit sahaja lagi masih tinggal untuk market tutup. So waktu ni kita akan realiskan position walau apa pun yang terjadi. Sebab masa tu tinggal lagi 15 minit sahajalah. So kita akan clearkan position dan kita akan menanti kepada setup yang seterusnya. So, kalau anda nak bawa ke esok pagi, okey je, tak ada masalah. Asalkan anda tahu kalau dia close pada tangan nanti, anda akan cut position. Jadi, macam pagi ni, ianya pergi ke TP ke seterusnya. Which is lebih kurang sekarang lah harga semasa. So, apa-apa pun, itu semua atas risiko anda. So, dia ada strategi. Kalau nak ke TP1 macam mana, kalau nak TP2 macam mana, TP3 macam mana, TP4 macam mana. Kita ada 5 TP ni sampai 120 tick. So, kita akan ada strategi SOP yang kita buat macam mana nak hold ke TP-TP seterusnya. Itu kita akan bincangkan lebih mendalam di dalam seminar. Jumpa nanti. Okay, seminar pada Julai.